Bagi yang masih terang mata hati, kini terlihat betapa liku jalan ini, betapa rapuh kesatuan ini, betapa benar hadis Nabi. Jiwa yang ramai hanya buih dan sampah, yang hanyut menurut arus tak terurus, jika tiada yang mengurus. Berdiri terpaksa dipapah, duduk pula perlu berbaur. Sehina itu namanya Melayu, di tanah air yang pernah digeruni padu dalam radu. Hampir semuanya hilang dan layu. Betapa kita diinjak pijak, luruh hati bersulam sayu. Wahai Melayu, dengarlah, perjuangan ini tak menuntut kita terus menangisi. Bukan sorak pekik yang tiada usaha di kemudian hari. Bukan esok, sepatutnya semalam, lebih baik lagi kemarin. Perjuangan memerlukan langkah kanan dan bukan sekadar angan-angan. Apatah lagi beria menolak orang lain ke hadapan. Alam ini telah acap membisik, namun hati tak pernah terdetik. Leluhur pergi tidak menghilang tanpa jejak, tak hilang tanpa bukti. Hanya bagi yang mendekati, mengkaji, menghayati, pasti menemui tanda alamat asal-usul sejati. Bekalan rumpun ini menuju kehidupan yang hakiki. Melayu, dengarlah. Mat kilau Tok Janggut Tok Bahaman, bariskanlah seramai mungkin nama agung dalam lipatan sejarah. Maka sebulat suara mereka akan bersaksi bahawa darah yang tercurah mengalir deras itu tidaklah sia-sia. Jauh sekali hanya sekadar perjuangan bangsa, apalagi hanya sekadar cukai semata. Jauh di sanubari penuh cita-cita pekat agar daulah Islamiah menaungi kembali. Umpama satu demi satu kayu-kayu disusun, bersilat berpencak bukan hanya jadi si penonton. Hasil dikumpul, terbayang di pundak satu hari kembali lagi menjadi empayar Islam terunggul. Bangsaku, hari ini kita berbangga dengan nama-nama mulia mereka di garis sejarah. Namun penting untuk diketahui, amat perlu untuk diinsafi. Tiap satu pendekar dan pengikut sejati akan wujud 1000 jiwa mati di kalangan Melayu berbaiah songsang jadi anjing ternakan si jalam. Demi rezeki, demi tembolok dari penjajah lidah bercabang. Ya, ketika itu satu gerak langkah tangan berjabat erat yang jadi sahabat sepakat akan disahut ribuan pengkhianat cuba memadamkan api perjuangan yang penuh nikmat dan hikmat. Bukan ancaman datangnya dari tetamu yang jauh, yang dulunya menunduk sepi, kini mengaku berpengaruh. Dulunya tak nampak muka, kininya kaki lebih tinggi dari kepala. Akan tetapi ia lahir dari pengkhianat agama ini yang menjual diri demi kehidupan duniawi. Saudaraku, hari ini kita berbangga dengan sejarah hebatnya leluhur. Namun di sebalik sejarah itu, wujudnya babak dipenuhi lumpur. Wajah-wajah para munafik bertopeng syahid, melaungkan jihad namun penuh hasad dan jijik. Dendam kesumat, iman hancur digumpal lumat hingga hilang akal yang sihat. Dalam menilai manakah makrifat, manakah musibat. Terus berlangsung saat dan ketika, gelap likat juga bercahaya, bersilih purnama, bersilang tahun, dekad menuju ke abad, sentiasa ada di mana-mana. Umpama telah ditakdirkan, lihatlah cermin nampaknya kita, lihatlah telah mirip muka kita. Mereka juga bersyahadah, namun hati lain yang disembah. Tiap kali bicara soal perjuangan, tiap kali itu juga menyalak panjang, menggonggong tulang belulang, berkerumun dedak pemberian si dalam yang datang dari arah laut yang jauh di seberang. Selagi jauh dengan agama, selagi itulah dua jiwa kosong. Dan selagi mana jiwa itu kosong, maka selagi itulah bantuan langit tak kunjung, tak terusung. Jadi-jadilah, kembalilah bangsaku pada riwayat hidup leluhur yang mulia, yang tak pernah berpisah adat dan agama, tak pernah terlerai ibadah dalam puasa, menyatu dalam diam, berpadu dalam terang. Hidayah telah lama tertulis tinta, hanya taufik belum mampu ditebus semua.
Tok Tuah pernah berhikmah, takkan Melayu hilang di dunia selagi Islam dipegang selama. Kita telah hilang tunjang, agama telah pun jadi dagang. Bangsa ini makin samar pedoman, identiti hanya di pengenalan. Umpama istana kayu kelihatan megah, dari jauh tersergam indah. Malangnya apabila disinggah, rupanya berulat kosong merekah. Rupanya bedak menutup celah suram yang bercanggah. Sedarlah sebelum terlambat, hanya agamalah penawar azimat. Hanya kerana Islam kita kan kembali mulia dan bersinar umpama mati hidup semula. Kerana Islamlah kekuatan leluhur silam dicemburui dunia. Sebelum menghancur musuh si kepala, ratakan dahulu ekor-ekor mereka yang berpura, yang wujud di kalangan kita. Kerana itu pastinya lebih berbahaya. Sejarah itu hidup dan senantiasa berulang. Jika kita menolak ibrah dan hikmah yang terang, maka satu hari dari ansur-ansur kita ditolak, sudah pasti juga kita akan dibuang. Hidup terbuang dalam alam yang pernah ditakdirkan gemilang.